Assalamualaikum dan salam Ramadan yang penuh berkat. Hari ini kami dari Gaban Channel berpeluang menghadiri satu pengalaman berbuka puasa yang benar-benar memeluk jiwa. Santapan bangsawan Ramadan di Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur. Dalam sebuah dewan yang bergema dengan cahaya keemasan dan haruman hidangan tradisi, lebih 150 juadah sudah pun terhidang. Dari lauk kampung yang membangkitkan memori masa kecil, hinggalah ke sentuhan moden yang menjadi kebanggaan para chef. Semuanya disusun untuk meraihkan detik berbuka dengan penuh adab dan kemewahan. Sebelum kita menjelajah meja yang penuh rezeki ini, mari saya tunjukkan dahulu pemandangan luar. Dari sini, Petronas Twin Tower dan KL Tower menjadi teman setia, menghiasi suasana berbuka dengan panorama bandaraya yang memukau. Sekarang, izinkan saya perkenalkan pakej-pakej yang ditawarkan. Untuk yang datang berkeluarga, berkumpulan atau ingin suasana lebih eksklusif, hotel ini menyediakan beberapa harga istimewa. Baik, sekarang ikut saya. Mari kita hayati satu demi satu hidangan, dari pembuka selera ke hidangan utama hingga ke pencuci mulut yang berwarna-warni. Setiap satu bukan sekadar makanan, tetapi kisah tradisi yang dihidupkan kembali. Jom kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Wan Faiz di Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur. So hari ini kita akan mempersembahkan anda santapan bangsawan yang dipertengahkan dengan 150 hidangan menu yang sangat-sangat menarik dan sangat sedap. So jomlah ramai-ramai datang ke Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur untuk menjamu selera di santapan bangsawan Ramadan. Okay, kita sekarang dekat laman ulam bangsawan. Okay, kita ada kerabu sambal kerisik daging hiris, kerabu asam limau betik muda dan kaki ayam, kerabu pedas bunga kantan, ayam dan sengkuang, acar jelatah campuran, kerabu sambal masam manis ikan bilis dan kacang, kerabu kacang terung pipit dan petai, ikan masin sepat goreng dengan bawang dan cili, telur masin. Okey, ini pelbagai jenis sayur ulam ya. Ada petai, timun, tomato, ulam raja. Okey, kita ada sambal hijau, sambal belacan, budu kerisik. Kita ada kicap cili padi. Okey, ini jeruk jeruk betik, jeruk apa tu, kedondong dengan apa ni dah lupa nama. Jeruk pala tak salah. Kita ada tofu, kita ada deep fry spicy enoki mushroom dengan vegetarian satay with peanut sauce. Okay, sekarang kita ada dekat rimba seri buah-buahan ya. Kaunter ini menyajikan berbagai jenis buah-buahan. Okey, iaitu rojak buah ya. Okey, kita ada sos rojak, semua ada lah. Okey, sekarang kita ada dekat buah potong. Okey, kita ada local fruit lah. Tembikai, mata kucing semua ada Kita ada lemang pulut Dan yang tadi pulut biasa, yang ini pulut hitam. Menarik ya. Okey, sekarang kita ada ketupat palas. Okey.
makanan tradisi ya di hari raya. Kita ada serunding ayam dan kita ada serunding daging. Okey, sekarang kita ada rendang ayam Negeri Sembilan. Kita ada soup white chicken roll istimewa ni. Garlic mashed potato. Vegetables. Seasonal buttered vegetables. Okay, ni kita ada tempura calamari. Ni adalah regal bites. Kita ada chili sauce, tomato sauce, spicy mayonnaise dan fish finger. Kita ada chicken kebab, kita ada lamb kebab. Okay, ni dia punya sos. Dan ni yang paling istimewa. Kita ada kambing kambing golek. Kambing golek diraja. Wah, mantap. Tu bahagian apa, Dik? Bahagian kaki Wah. Terbaik. Award winning kambing bakar 18 ramuan. Dan kita ada pelbagai sos lah. Okay, kita ada BBQ sauce. Okay, dan kita ada mushroom sauce. I think this one black pepper. Oh, ini pasta, pelbagai jenis pasta. Pasta apa ada hari ni? Pesto sama spaghetti aglio olio. Aglio. Okay, kita ada pesto dengan aglio. Emperor steamboat. Okay, apa yang kita ada dekat sini? Okay, kita ada sayuran-sayuran dan pelbagai jenis bobola. Mushroom ada, enoki ada, udang semua ada. Sedap ni. Kita ada tiger prawn. Okay, dia disajikan dengan tom yum soup. Lepas tu juga kita ada clear chicken soup. Okay, kita ada gulai ayam santan kerisik. Kita ada gulai ekor lembu asam pedas. Wah, yang ini kari kepala ikan telur ikan. Dan kita ada gulai lemak udang cili api bunga kantan. Ya, okay, ni segala gulai harum rempah. Ada dekat mi kari daun kesum. Satu kelainan ya. Okay, tu mi kari. Okay. Ni kita ada sambal paste, kita ada limau dengan kuah kari. Ni barang-barang dia lah. Ada bean sprout, kesum, red chili, long bean, eggplant, tofu, mi kari daun kesum. Ayam goreng lengkuas. Oh, sedap ni. Okay, kita ada dekat kaunter ayam goreng Ni favourite ni. Favourite budak-budak. Cili ni mesti sedap. Okay, sekarang kita ada dekat sate. Beef sate dengan chicken sate Masya Allah, peanut sauce dia. Masya Allah. Masya Allah. Oh, sangat likat, pekat. Oh, sedap. Bau pun dah menarik. Okay, ni peanut sauce dia. Okay. Apa orang kata di bulan Ramadan ni tak sah kalau tak ada bubur lambuk bubur lambuk bubur lambuk daging. Wah, ini paling menarik. Sup kambing pusaka bangsawan. Wah, sup kambing pusaka bangsawan. Wah, mari kita lihat sup kambing. Oh,
Ui, sedapnya. Wah, wajib datang sini Wajib datang sini. Wah, nampak. Terliur dah. Okey, sekarang kita dekat kaunter minuman panas. Kita ada kopi, tea, dan kita ada Nescafe tarik dan juga teh tarik. Sekarang kita dekat kaunter kuih muih. Ni kita ada mini spring roll, mini samosa. Oh, ada lauk lagi lah kat sini. Kat sini ada masak lemak pucuk geti bersama keledek. Sedapnya. Ini masak lemak pucuk ubi bersama ikan masin. Masya Allah, ikan kurau. Ini masak lemak daging bersama rebung buluh. Okey, ini santapan bangsawan Nogori. Dan nasi putih. Palace Fish Roti. Okey, kita ada thosai. Ya Allah, comel thosai dia. Ini apa? Roti canai. Kita ada roti canai. Roti canai dah siap. Ni apa? Ni dal. Dan kita ada kari. Lepas tu kita ada acar. Pickle red onion. Ini tomato chutney. Dan kita ada coconut chutney. Sekarang kita dekat Belanga Maharaja. Wah. Okey. Kita disajikan dengan biryani. Nasi biryani. Kemudian kita ada royal chicken tandoori. Kita ada royal mutton masala. Kita ada cauliflower potato dengan chickpea spinach. Kita ada dekat Jewel of Dim Sum. Masya Allah, menariknya. Ini ada apa dalam? Okey, terima kasih. Ini sos-sos untuk dim sum. Okey. Ini apa? Stir fry radish cake, my favourite. Belum keluar, belum masak lagi. Char kway teow. Char kway teow dah siap. Radish cake belum siap lagi. Ya Allah. Ni macam kway teow Taiping ni. Chef dari mana, chef? Chef dari mana? Orang mana? Orang mana? Negeri Sembilan. Okey. Sedap, chef. Ni kita di kaunter pelbagai lauk pauk. Okay, ni kaunter air. Air apa tak pasti. Macam Ribena, macam teh-o, macam air tebu, air kosong. Ni mungkin kopi teh. Kita ada ABC cendol. Ni buat sendiri ke? Kemudian kita ada buah-buahan yang boleh dip dengan coklat. Kita ada coklat fountain. Pelbagai jenis kurma. Ada kurma, dah ada kuih raya. Okay, ni kita ada bubur pulut hitam dengan sagu. Bubur apa ni? Bubur pulut hitam dengan sagu. Okay. Yang ini bubur pisang ni rasa. Nangka. Bubur nangka dengan sagu. Nangka? Ya, nangka.
Engkau pun boleh buat apa? Boleh? Boleh. First time. Mantap. Ini apa pula, weh? Ni bread pudding. And then kita ada apple crumble. Dan pelbagai jenis cucur lah. Semua kuih-kuih tradisi. Jago. Okay, ni chocolate fountain dia. Okay. Okay. Allah nak cabut. Tadi lamb tadi. Ni sayur-sayur daripada lamb juga. Ni apa tadi, sos yang putih tu, sayur. Ni yang chicken, sous vide chicken. Okay. Ni ikan, fish finger, sotong dan kebab. Okay, kat sini kita ada spaghetti bolognese, pesto. Ini dia punya kuih tiaw dengan radish cake. Okay, then saya ada ambil ini lah. Apa ni? Soup, chicken soup, mixed veggie tadi. Ni ada dessert dan saya ada ambil kuih. Ni cucur manis kot. Ni ada popia, ada samosa dengan cucur bawang. Okay, so kita nak try. Saya nak try kambing dulu. Ni kambing dia. Sedap Dia letak sos BBQ rasanya ni. Sedap. Saya nak try fish finger dia. Sedap. Okay guys, ini tadi ada kambing, dia ada review tadi. Ini ada lamb apa tadi? Kebab ya. Dan saya juga ada ambil spaghetti dan chicken apa tadi ya? Tapi okay, dah lupa dah semua nama. Tak apa, kita nak try. Boleh tak untuk harga RM178 untuk seorang di sini. Wow. Barang baik tak perlukan kata-kata indah.
Tapi rasa dia 5 star, memang 5 star lah. Susah nak kita nak compare ya, sebab tempat lain atau hotel lain dia ada signature dia sendiri ya. Mantap guys. Kambing dia macam mana? Sangat-sangat tender. Just melt in your mouth. Macam cair, macam ice cream. Dia cair terus dalam mulut kita bila kita makan. Memang berbaloi ya. 178 untuk seorang dengan 150 jenis sajian kan. Try sate ayam sate ayam dia. Sedap. You should try this. What? Apa tu? Oh, lemang. Fork and spoon. Apa ni? Sekejap ya. Buka dulu dia punya ni. Okay. Ni lemang pulut hitam Biasa saya makan lemang putih je. Ni lemang pulut hitam dengan kari ayam. Rendang ayam. Rendang ayam nogori tadi kan dia kata. Okay, ni dia punya rendang Saya nak try rendang dia. Sedap. Okay guys, kita try review dia punya sate kambing Ayam dengan daging. Sate ayam dengan daging Try. Wah. Dia bukan macam yang di jalanan Rasa dia bukan macam yang di tepi jalan punya. Kan? Okay, yang ni ayam. Yang kau makan tadi ayam. Oh, ayam. Ini daging. Ada nasi impit. Ada pula dengan nasi impit. Wah. The best in the world. Really. Ramai Alamak, tinggal tulang Tinggal tulang guys. Memang sedap. Sangat sedap dia punya kambing golek.
Okey, terima kasih kepada Berjaya Times Square Hotel atas jemputan. Okey, kalau korang rasa video ini menarik, jangan lupa komen, like dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Terima kasih kerana menonton Gaban Channel. Kami sangat hargai setiap sokongan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.